Sebabkan benda ni, dia bila kita cakap tentang umrah ni, dia memang orang cakap umrah ni ialah panggilan. Dan bukan semua orang dijemput kan. Kita tahu ada yang dah berumur kat luar sana pun mungkin belum pernah pergi umrah lagi. Jadi bila saya dapat rezeki bawa semua jemaah ni kan, dia rasa first kali saya bersyukur sebabkan saya dapat bawa peluang jemaah, majoriti ni ialah jemaah first timer. Majoriti ialah first timer. Jadi mereka first timer ni kadang-kadang mereka ni dah memang jatuh cinta kepada Mekah Madinah. Seperti kita semua kan, mereka memang dah hari-hari tengok TikTok dan sebagainya. Tapi saya bagi tahu memang perasaan bila melihat Kaabah depan mata tu, subhanallah. Melihat kubah hijau depan mata memang sangat-sangat lain lah. Jadi saya diberikan rezeki untuk bawa jemaah. Dan setakat sekarang saya bawa 4 grup besar jemaah lah. 4 grup besar jemaah. Dan majoriti first timer, dan saya bagi tahu semua menangis. Memang rata-rata yang memang first time memang akan menangis lah. Baru first time nampak Kaabah pun dah memang menangis-nangis.